just play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni kita ada dua kisah seram yang dikongsikan oleh dua subscriber yang berlainan. Subscriber pertama ni kongsi cerita tentang malam raya yang berlaku dekat Johor. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. So, kisah pertama ni, subscriber ni menggunakan nama samaran Icha dan Icha berasal daripada Johor. Umur dia 18 tahun. Tapi apa yang dia nak ceritakan ni berlaku masa umur dia baru 6 tahun. Dan yang buat Kamal meremang, kejadian ni berlaku pada malam raya, which is korang tahulah suasana raya. Sepatutnya rumah penuh dengan orang, riuh rendah, semua orang sibuk buat persiapan kan. Bila ada kisah seram yang berlaku pada malam raya, dia jadi macam seram tau. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Malam tu malam raya, jadi rumah atuk dia ni memang meriah gila lah kan. Adik-beradik dia semua balik kampung. Ada yang tengah masak dekat dapur, ada yang tengah pasang langsir, ada yang tengah susun kuih raya. Bunyi orang bersembang sana sini memang tak putus. Jadi Icha ni pula seorang cucu sulung dalam keluarga dia. Jadi biasalah mana dia pergi memang semua cousin kecil-kecil lagi kan. So malam tu diorang puas main bunga api sampai penat. Berlari sana sini, kejar-kejar, main mercun, main bunga api. Sampailah akhirnya semua terbongkang tidur lebih kurang pukul 12 malam. Disebabkan bilik dah penuh dengan beg pakaian dan barang-barang ahli keluarga yang balik kampung kan. Keluarga diorang ni memang biasa tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Bentang tilam besar, lepas tu tidur berderet macam sardin kan. Masa tu masih ada beberapa orang dewasa yang belum tidur sebab tengah siapkan persiapan raya. Tapi Icha ni dia dah tidur awal dah sebab memang terlalu penat bermain. So lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, tiba-tiba Icha ni terjaga sebab dia nak pergi tandas. Masa tu keadaan rumah macam dah sunyi sikit lah. Tak seramai tadi, kebanyakan orang memang dah tidur. Jadi Icha pula tidur dekat hujung sekali, lebih kurang kat tengah-tengah antara tempat atuk dia tidur dengan Pak Long dia. So bila dia buka mata, dia nampaklah Pak Long dia yang masih belum tidur tu. Telefon dekat tangan, tengah main game Clash of Clans. Time tu memang zaman legend lah game tu. Jadi Icha langsung tak rasa takut sebab dia nampak macam masih ada orang yang tengah berjaga kan. Dia pun bangun macam biasa sambil usah sekeliling tengok cousin-cousin dia semua dah tidur ke belum. Tapi masa tu tiba-tiba dia dengar satu bunyi daripada arah dapur. Dia macam sunyi, lepas tu tiba pop. And then beberapa saat kemudian pop bunyi lagi. Tapi kuat tau, macam bunyi orang tengah potong something. Dan menurut Icha, bunyi dia macam bunyi parang kena papan pemotong daging tu. Masa tu Icha masih mamai lagi, jadi dia tak fikirlah bukan-bukan. Dia tengok sekeliling, dia cuba cari siapa yang belum tidur. Tapi dia perasan dia tak nampak pak uda dia. So terus dia buat kesimpulan sendiri, oh mungkin pak dia tengah potong kelapa ke, tengah siapkan bahan masakan raya ke. Yelah esok nak raya kan. Macam-macam kerja orang buat waktu malam. Jadi dia pun tak adalah syak apa-apa, tapi bunyi tu masih berterusan tau. Pop. Beberapa saat lagi pop. Yang peliknya walaupun bunyi tu agak kuat, tapi langsung tak ada sesiapa yang terjaga. Semua orang memang tidur lena kan, seolah-olah macam dia seorang je yang dengar. Dan dalam keadaan sama-sama tu, Icha nampak ada satu sosok tubuh dekat dapur membelakangi dia. Badan dia memang nampak macam powder dia tau. Pakai singlet putih, lepas tu pakai seluar jeans pendek. Sama macam pakaian yang selalu powder dia pakai. Tapi entah kenapa, makin lama dia tengok makin dia rasa pelik. Orang tu macam berdiri diam, tak bercakap, tak bergerak banyak. Cuma tangan dia je yang bergerak perlahan-lahan sambil bunyi tu kedengaran lah. Bunyi orang potong tu kan, pop, pop. Icha kata dia tak berani nak tegur sebab orang tu macam, yelah dia dengar macam dia dengar macam suara parang kan. So mestilah apa yang dia bayangkan manusia tengah pegang parang. So dia takut lah. Tapi dalam masa yang sama, dia cuba juga nak panggil, nak tanya tengah buat apa. Tapi sebelum sempat dia buka mulut, sosok yang dia sangka pak uda dia tu tiba-tiba berhenti memotong. Terus berhenti. Lepas tu sosok tu perlahan-lahan kepala dia pusing ke arah Icha. Tapi yang seramnya, kepala je yang pusing tau, badan tak pusing. Mula-mula Icha nampak bahagian tepi muka dia tu je. Lepas tu
Dia pusing makin jelas. Time tu lah Icha terus kaku sebab benda yang dia tengok tu bukan powder dia. Muka sosok tu seram gila. Kulit muka dia macam mereka-reka, macam pecah, terkoyak. Ada darah merata-rata kat muka dia. Dan yang paling menyeramkan, muka dia nampak macam orang kena gilis dengan lori korang. Mata dengan mulut dia pula nampak macam sengit. Macam muka tu dah rosak teruk lah. Tapi benda yang buat Icha takut sampai sekarang adalah senyuman sosok tu. Dia boleh senyum dengan senyuman sinis macam dia tahu yang Icha ni tengah tengok dia. Dia macam memang sengaja nak tunjuk muka dia dekat Icha. Bayangkan korang baru 6 tahun, baru bangun tidur, tengah mamai lagi kan. Tiba-tiba nampak benda macam tu dekat tengah-tengah dapur. Kalau kamar pun kamar rasa menangis terus weh. So Icha kata sebaik saja dia nampak muka benda tu, dia dah tak fikir apa, dia terus pusing, dia lari. Dia memang tak toleh belakang dah. Dia lari balik ke tempat dia tidur, terus tarik selimut, selubung satu kepala dan dia paksa diri dia tidur walaupun jantung dia berdegup macam nak pecah time tu. Esok paginya rumah kembali meriah macam biasa. Semua orang pergi sibuk lah bersiap untuk raya kan. Tapi Icha kata satu hari tu dia banyak diam je weh. Dia asyik teringat muka benda yang dia nampak malam tadi. Lagi dia cuba lupa, lagi jelas muka tu muncul dalam kepala dia. Dan dalam masa yang sama dia tercari-cari lah powder dia. Sebab dia nak pastikan benda yang dia nampak malam tadi tu betul-betul powder dia ke bukan. Akhirnya dia tanya mokder dia, "Mokder, mana powder?" Mokder dia terus pandang dia pelik. Lepas tu dia jawab, "Powder tak tidur sini malam tadi." Masa tu Icha dah mula rasa tak sedar hati. Lepas tu mokder dia sambung lagi, "Dia balik rumah satu lagi, dia tidur sana malam tadi." Masa dengar je ayat tu, Icha terus jam terus terdiam. Sebab kalau powder dia langsung tak ada dekat rumah malam tu, kalau powder dia tidur dekat rumah lain, kalau semua orang tengah tidur, jadi siapa yang dia nampak dekat dapur pukul 3 pagi tu? Siapa yang tengah pegang parang sambil ketuk something dalam gelap? Dan siapa yang berpaling perlahan-lahan sambil tunjuk muka yang hancur dengan senyuman sinis tu kan? Sampailah hari ni, walaupun dah lebih 10 tahun berlalu, Icha masih ingat lagi muka benda tu dengan jelas tau. Dan Icha bagi tahu juga bahawa powder yang disebut dalam kisah ni pun telah meninggal dunia pada tahun lepas. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah dan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman lah. Amin. Dan guys, menurut Icha ini sebenarnya bukan kisah paling seram yang pernah dialami. Katanya dia ada satu lagi pengalaman yang jauh lebih menyeramkan daripada yang ni. Jadi kalau korang nak dengar part tu daripada Icha, jangan lupa komen part tu. Sebab kalau Pak Wan pun dah buat bulu rumah kamu meremang, kamu tak pasti macam mana seramnya part tu nanti kan. So jom kita sambung dengan kisah daripada subscriber yang kedua. Apa yang menariknya, dua-dua subscriber hari ni berasal daripada Johor tau. So, tanpa buang masa, let's go! So, subscriber ni bernama Melissa, berasal dari Johor dan berumur 23 tahun. Melissa kata sebenarnya dia dah lama follow channel Kamal sejak zaman dia belajar matrikulasi lagi. Dia memang suka dengar cerita-cerita seram, tapi dia tak pernah sangka satu hari nanti benda macam ni akan jadi dekat keluarga dia sendiri. Dan apa yang Melissa nak ceritakan ni bukan sekadar gangguan biasa tau. Mula-mula dengar macam biasa lah, rumah tangga biasa kan. Tapi bila satu demi satu benda berlaku, baru diorang sedar memang ada something yang sedang berlaku sebenarnya. So cerita ni sebenarnya berlaku dekat kakak Melissa yang bernama Medina. Nama tu bukan nama sebenar tau, nama samaran lah. So keluarga diorang ni ada 4 orang adik-beradik perempuan dan Medina merupakan anak sulung. So masa tahun 2021, Medina berkahwin dengan seorang anggota bomba. And then 2 tahun kemudian dia disahkan mengandung anak kembar. Bila dapat tahu tu, memang satu keluarga happy gila lah. Yelah, bukan selalu dapat berita kembar kan dalam keluarga. Tambahan pula Medina ni mengandungkan sepasang kembar lelaki dan perempuan. So memang semua orang excited tunggu kelahiran diorang ni. Tapi masa tu tak ada siapa pun sangka berita gembira itu sebenarnya akan menjadi permulaan kepada satu siri gangguan yang berlarutan selama bertahun-tahun guys. Masa Medina masuk trimester kedua kehamilan kan, dia mula bekerja dari rumah dah. Disebabkan suami dia bekerja ikut shift bomba.
Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Memang banyak masa Medina terpaksa duduk sorang-sorang dekat quarters bomba yang diorang duduk lah. So at first semuanya normal je, tapi lama-kelamaan dia mula rasa tak sedap hati setiap kali dia berada dalam rumah tu sorang-sorang. So satu malam ni Medina tak dapat tidur. Jadi dia keluarlah ke ruang tamu dan dia pasang Netflix untuk dia hilangkan bosan. Tengah dia layan drama, tiba-tiba dia terdengar bunyi dari arah dapur. Bunyi almari dapur dia terbuka. And then terdengar bunyi cawan berlaga sesama sendiri. Dan macam ada orang yang tengah susun barang dekat dapur. Memula dia cuba abaikan je. Dia fikir mungkin dia salah dengar kot kan. Tapi bunyi tu datang lagi. Dan lagi jelas, lagi jelas. Dan yang buat dia mula takut, dia tahu dalam rumah tu cuma ada dia seorang je. And masa tu suami dia kerja shift malam. Time tu badan dia dah start rasa seram sejuk. Memang tak berani nak pergi tengok. Jadi apa yang dia buat? Dia pun kuatkan volume Netflix. Macam ramai orang selalu buat bila takut kan. Korangnya bila TV dah pasang kuat rasa kurang lah seram tu. Dalam masa yang sama dia terus message suami dia. Bang balik cepat kan. Bila suami dia balik, Medina memang tak cerita apa-apa lah malam tu. Esok pagi baru dia cerita. Dia cakap sebenarnya dah lama dah dia dengar bunyi pelik lah dalam rumah ni kan. Dan rupanya kejadian malam tu bukan kali pertama ya. Sebelum ni memang Medina dah pernah dengar bunyi kerusi bergerak sendiri, bunyi TV dia tiba-tiba kuat, lepas tu perlahan balik. Macam ada orang main remote control tu tau. Kadang-kadang macam dengar ada orang berjalan dekat dapur. Kalau siang-siang dia masih berani lagi lah nak periksa, nak check kan. Tapi kalau malam tu memang takut lah babe. Akhirnya suami dia ni hantarlah Medina balik duduk dekat rumah mak ayah diorang sementara waktu kan. Sebab dia sendiri kena kerja shift malam 2 minggu berturut-turut suami dia ni. Dan yang peliknya, sepanjang Medina tinggal dekat rumah mak ayah dia, langsung tak ada apa-apa gangguan. Memang tak dengar dah bunyi-bunyi pelik, tak rasa macam diperhatikan. Tak ada kejadian-kejadian yang pelik, semuanya normal. Jadi masa tu satu keluarga fikir mungkin sebab Medina mengandung dan terlalu banyak bersendirian kan. Mungkin emosi dia terganggu, mungkin dia overthinking. So cerita pun berakhir macam tu. Ataupun diorang ingat dah berakhir lah. Sebenarnya tak. Sebab selepas melahirkan dua pasang kembar ni, kita bagi nama Aidil dan Adelina, Medina kembalilah semula ke quarters bomba dengan suami dia. Masa tu bayi kembar tu baru berusia 3 ke 4 bulan tau. So minggu pertama dalam rumah quarters tu semuanya okey. Masuk minggu kedua dah start dah benda-benda pelik berlaku. Tepat pukul 3 pagi setiap malam ya, dua-dua baby ni akan menangis serentak. Korang rasa menangis sampai meraung tau. Menangis ketakutan. Kadang-kadang hampir sejam tak berhenti-berhenti. Bayangkan korang dah lah penat kerja satu hari, lepas tu balik rumah nak rehat. Tapi setiap malam pukul 3 pagi ada je benda yang sama berlaku. Benda tu berulang-ulang setiap malam. Lama-lama memang kacau mental dan emosi pasangan ni kan. So Medina dah start dah gaduh dengan suami dia. Suami dia pula makin tertekan dekat tempat kerja sebab tak cukup tidur. Tapi yang peliknya, Aidil dengan Adelina tu dia akan jadi macam tu bila dia ada dalam quarters rumah tu je. Kalau dia duduk dekat rumah atuk nenek dia, dua-dua okey. Main macam biasa, tidur macam biasa, tak ada masalah lah. So masa tu Medina dah mula yakin memang ada something yang tak kena. So dia cubalah bincang dengan suami dia, tapi suami dia tak percaya benda-benda macam ni. Sebab bagi suami dia, baby menangis malam-malam tu memang normal lah, benda biasa lah kan. Tak perlulah nak kaitkan dengan benda-benda gaib. Tapi sebagai seorang ibu, Medina rasa memang ada sesuatu yang tak kena. Jadi akhirnya dia minta bantuan ayah dia. Ayah dia pun carilah ustaz yang memang diorang dah kenal, satu family dah kenal kan. Kemudian beberapa hari lepas tu ustaz tu datang ke rumah diorang, dan apa yang berlaku lepas tu memang mengejutkan satu family dia, termasuk ayah dia sendiri. So menurut ustaz, memang ada something yang ditanam dekat rumah diorang. Bukan sekadar gangguan biasa, tapi sihir pemisah. Oh my god. Sihir ni bertujuan untuk memecahkan hubungan suami isteri. Jadi bila ustaz tu mula cari dekat sekitar rumah dia kan, tiba-tiba ustaz tu berhenti dekat satu pasu bunga yang diletakkan dekat depan pintu grill rumah. Pasu tu kalau korang tengok kan, memang macam pasu biasa je. Tak mencurigakan langsung. Bunga pun bunga plastik. Hiasan semata-mata lah bunga pasu tu kan. Tapi bila check,
Dalam pasu tu ada satu bungkusan kain kuning yang diikat dengan rapi, dan dekat dalam bungkusan tu ada gambar perkahwinan Medina dan suami dia yang telah diconteng. Masa Melissa dengar cerita ni daripada mak dia, memang bulu roma menaik. Sebab pasu tu memang sentiasa ada dekat depan rumah. Tak pernah ada siapa-siapa pun syak apa-apa untuk orang letak something dekat pasu tu, right? Tapi yang lagi menyeramkan, menurut ustaz tu, orang yang hantar sihir tu bukan orang luar, tapi seseorang dari unit bomba yang sama dengan suami Medina, dan sebabnya adalah orang tu menyimpan perasaan terhadap suami Medina. Mula-mula semua orang ingat perempuan lah kan yang simpan perasaan. Tapi ustaz tu kata bukan. Lelaki korang. Part ni pun kamu rasa meremang sebab benda ni macam kita langsung tak expect. Dan selepas bungkusan tu dibuang dan dimusnahkan, keadaan kembali tenang untuk beberapa bulan. Hubungan Medina dan suami dia pun mula pulih dan diorang semua ingatkan dah selesai lah. Rupanya belum. Ada satu malam ni, masa tu Medina dengan suami dia tengah duduk dekat ruang tamu. Baby monitor yang menghadap katil bayi tu tiba-tiba bertukar hitam, macam rosak lah, skrin dia terus gelap kan. So Medina ingat bateri habis, dia pun ketuk beberapa kali. Dan bila skrin tu kembali menyala, dia terus menjerit tau, sebab dekat skrin tu ternampak ada sosok hitam tengah berdiri sebelah langsir, betul-betul dekat dengan katil baby kembar diorang tu. So tanpa fikir panjang, Medina terus lari ke bilik. Dan bila dia sampai, sosok tu tak ada. Yang ada cuma baby dia kembar tu tengah menangis meraung-raung. Bila dia angkat kaki anak dia, memang buat dia hilang sabar, sebab dekat kaki kedua-dua baby tu ada kesan cakar. Masa tu dia dah memang tak fikir takut dah. Naluri seorang ibu ni kan, memang dia terus marah, dia terus jerit, dia cabar benda tu depan-depan. Dia kata kalau dia jumpa siapa yang buat semua ni, dia tak akan maafkan. So dia tak peduli dah apa benda yang tengah ganggu diorang ni. Yang dia tahu benda tu dah sentuh anak-anak dia, dan itu dah melampaui batas dia. Tapi apa yang berlaku keesokan harinya lagi menyeramkan. Masa Medina tengah bawa anak-anak dia ke rumah mak ayah diorang, tiba-tiba ada seekor anjing besar melintas depan diorang. Dia cubalah mengelak. So tiba-tiba kereta terlanggar lubang, tayar pun terus pecah. Kepala Medina terhantuk dekat steering sampai luka. Tapi benda pertama yang dia check bukan diri dia lah. Dia terus pusing ke belakang tengok keadaan anak-anak dia kan. Tak lama lepas tu, ayah dia orang memang terus suruh Medina dengan suami dia berpindah. Jangan bagi tahu sesiapa yang dipindah. Jangan tunggu lama-lama, tinggalkan rumah tu. Dan Alhamdulillah, sejak diorang ni pindah kan, semua gangguan tu terus berhenti. Tak ada lagi bunyi-bunyi pelik, tak ada lagi dengar tangisan pukul 3 pagi, tak ada lagi pergaduhan yang bukan-bukan. Hubungan diorang pun dah makin baik, makin stabil, and rumah tangga diorang pun makin tenang. Cuma sampai hari ni menurut Melissa, Aidil dengan Adelina jadi agak lemah semangat. Dia orang mudah sakit, mudah terkejut. Kadang-kadang tengah duduk diam tengok TV kan, tiba-tiba dua-dua akan pandang ke arah yang sama, macam nampak something tau. Sesuatu yang orang lain tak nampak. Dan itulah yang masih merisaukan keluarga diorang ni sampai hari ni. So menurut Melissa, kadang-kadang kita tak tahu kan siapa yang simpan dengki kat kita. Sebab tu kita jangan tinggalkan solat, jangan jauh daripada Allah, dan sentiasa lindungi diri kita dan keluarga dengan doa dan amalan-amalan yang baik lah. Sebab bila ujian datang ni, hanya kepada Allah tempat kita meminta perlindungan. Itulah pesanan dari Melissa. So, Melissa pun sama juga macam Icha tadi. Dia kata sebenarnya ada lagi beberapa kisah seram. Antaranya pengalaman adik dia dekat asrama dan pengalaman dia sendiri jaga Aidil dengan Adelina yang dikatakan jauh lebih menyeramkan daripada kisah yang dia cerita hari ni. So, kalau korang nak dengar sambungan dia, komen part 2 juga. Komen part 2 Icha, komen part 2 Melissa. Kamu pun nak komen ke asal kamu pun nak dengar kat cerita ni, macam seram. So kamu rasa itu sajalah video untuk hari ni. Thank you kepada 2 subscriber yang telah kongsikan pengalaman seram korang dengan kita orang semua. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada hari ini kan. So thank you, nonton video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.
scared? All I wanted to do was play with you.